Sangatlah sedap makan dengan pulut. Hei, pulut kuning. Hei. Lah, Ham siapa hang? Hah? Aku tengok pulut kuning. Dah rasa sebu dah. Ada gerd lah tu. Hang ni mesti ada anxiety sekali kan? Mana hang tahu? Aku kalau silap makan sikit, mula jantung laju. Cemah tak tentu pasal. Pernah try makan pulut, tapi tak lego. Rasa masam sini, rasa pedih sini. Padam ke hang? Siapa suruh makan pulut? Dah tahu pulut tu angin. Sebenarnya ada je cara orang gerd boleh makan pulut kuning. Tapi aku tak tahu hang boleh buat ke tak. Share lah. Aku dah telok tengok pulut kuning sekarang ni. Share. Hang tak boleh makan pulut kuning sebab satu obviously lah, berah pulut. Berah pulut compare dengan berah biasa, berah nasi biasa, ada satu kanji yang tinggi dalam berah pulut tapi tak tinggi dalam berah biasa. Ni, amylopektin ni. Kanji ni habak hang, bila masuk dalam badan, dia lah punca gula spike dalam darah hang. Patutlah kecil manis tak boleh makan pulut sangat kan. Sebabnya kanji amylopektin ni dia adalah fast digest, senang dicerna dekat usus. Itu apa kaitan amylopektin dengan gerd pula kalau dia tinggi gula pun? Okey, hang selalu makan pulut time panas ke time sejuk? Selalunya aku tunggu sejuk sikit lah, taklah makan hangat-hangat sampai terbakar lidah. Sifat amylopektin ni bila hang biak sejuk, amylopektin dia akan tukar menjadi resistant starch. Resistant starch ni pula dia lambat hadam. Bila lambat hadam, makanan yang duduk lama dekat perut kita apa jadi? Akan berlaku fermentation kan? Yes, fermentation. Fermentation tu kuman akan hasilkan gas. Sebab itulah kebanyakannya makan pulut kembung perut. Yang ada gerd lagi teruk ni, pedih hulu hati. So hang nak cakap sekarang ni kena makan pulut time panas-panas lah, lebih better. Yes, antara cara dia. Yang kedua, punca hang gerd, santan. Santan ni apa? Yes, lemak tumbuhan. Walaupun lemak tumbuhan kolesterol tak ada, bagus dengan medium chain fatty acid MCT, tapi untuk orang yang ada gerd, makanan berlemak ni dia akan melambatkan proses pencernaan. And again, benda yang lambat dihadam, apa jadi dekat perut hang? Fermentation berlaku. So makin teruklah possibility untuk jadi gerd. Kalau dia hantar pasal apa orang gerd ni tak boleh makan pulut kuning. Makan pulut tak panas, mungkin kena kurangkan santan. Ya? Yes. Tapi mungkin pulut hang tak berlemak lah, tak sedap. Itulah tu, tapi lagi better daripada kena gerd. Tahu pun. Tapi kalau lah nak tiru semua resipi macam Khairul Amin buat, santan tak mau kurangkan, lepas tu nak try rendang nyek Khairul Amin, dan hang takut gerd, hang try ni. Apa ni? Natoflux. Tu bukan ubat gastrik tau. Dia adalah makanan tambahan yang guna ekstrak kacang soya natto. Dan diperamkan dengan bakteria baik iaitu Lactobacillus delbrueckii. Maksudnya itu probiotik kan? Yes, dia probiotik. Tapi probiotik dia memang elok untuk orang yang ada gerd dan juga gastrik. So memang strong tadi kacang natto diperamkan dengan Lactobacillus delbrueckii. Sangat sesuai untuk orang yang ada masalah gerd, pedih hulu hati, dan kerap lah ada masalah heartburn. So dia kena ambil bila Ambil satu sachet bila ada simptom saja. Rasa bloated, pedih hulu hati, koyak, ngap. Rasa macam dah? Tu, dalam kotak tu ambil lah satu. Okey. Ada 10 Yes, satu kotak ada 10 sachet saja. Makan bila perlu. So lepas ni kalau gamuk rasa pedih hulu hati lepas makan pulut kuning, ingat Natoflux. Thanks pasal hang aku boleh makan pulut kuning tanpa rasa takut pedih hulu hati. Beres.